Matematik tahun 1 muka surat 89. Aktiviti 2. Lekapkan jawapan. Soalan A. Tolak 2 daripada 3 ialah, dekat sini ada 3 telur. Jadi dia tolak 2. Dia tak nak yang ni. Sebab apa? Sebab dah menetas telur ni. Itik ni. Betul tak? Jadi tinggal hanya 1. Jadi jawapannya 1 telur. Soalan B. Keluarkan 2 daripada 5. Jadi dekat sini ada 5 pensel. Keluarkan 2. 1 pensel, 2 pensel. Jadi tinggal lagi 1, 2, 3. 3 pensel dalam ni. Jadi keluarkan 2 daripada 5 adalah 3 yang dalam ni. Soalan C. Asingkan 3 daripada 8. Keseluruhan 8. Jadi dia asingkan 3. 3, 1, 2, 3. Jadi tinggal lagi berapa dalam bekas ni? 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi 5. Jadi tinggal 5. Soalan D. Beza 8 dengan 4 ialah, keseluruhan ada 8 mangga kunci, dan kunci untuk buka mangga ada 4. Beza 8 dengan 4. So kita boleh tolakkan yang telah ada kunci. Kunci tolak kan? Tolak 4. So tinggal lagi berapa? 1, 2, 3, 4. Tinggal lagi 4. Jadi kita tulis dekat sini 4. Soalan E. 5 kurang berapa ialah 4. Dekat sini ada 5 stem. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kurang berapa menjadi 4. Jadi 5 kurang 1 stem menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 5 kurang 1 yang ni jadi 4 stem. Soalan F. 3 ialah kurang 6 daripada 3 kurang 6 daripada, dekat sini ada 1, 2, 3. Dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 kurang 6 daripada, jadi kita tambahkan 3 tambah 6 sama dengan 9. Jadi jawapannya dekat sini 9. Jadi ini adalah jawapannya matematik tahun 1 muka surat 89.